So ini adalah vlog 6 Syawal, which means last day cuti raya untuk Cik Wan dan kakak, since both of them akan pulang ke perantauan masing-masing. Cuti raya dah habis dah korang, tapi tak apa, kita yang di rumah akan tetap santai beraya sebab masih ada banyak lagi saudara mara yang kita nak ziarah. So korang enjoy je dulu vlog kali ni, okay? Hari Raya. Bukan cuka lah, itu minyak lah. Mana dapat bunga baru? Oh, tiba-tiba tak ada. Dah salam je? Banyak sangat kerajaan. Biasa aja tak banyak. Oh, itu yang sana. Jadi Pak Anu. Bajan. Bye. Itu abang ambil duduk. Turu. Itu dah pergi dulu. Bawa semua ke? Ni tak sikit bawah. Dekat sini. Danjang. Tiga. So hari ni kita makan mie kari. No. Bye. 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 Hey, Mizu. Bye. Tak ada. So hari ni kita makan di mana? Kita makan di rumah Wak Ujang. You hear me ni? Okey. Apa yang dimakan oleh Roy Banding? Saya pun dah lupa saya makan apa tapi sedap. Hei, Berapa bintang? nak tahu sedap ni? Bongkak sikit lah. Kau gula kisi otak. Berapa bintang? Bintang tu seperti bintang di langit, tak terkira. Aji. Dung 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 dung. Dah. Dung dung dung. Seramu. Belacing. Mak, belacing. Alhamdulillah. Hari dah lawan. Balik rumah pos produksi. Saya bayar tu tajam. Cik. Accent. Tembak je, saya tembak. Yeah. Sniper kan? Tepi. Dulu kan bulan. Ada. Oh dulu memang. Cucu Amijan nak jadi askar. Oh, tak kena pula. Bukan tu ke? Benang. Tu azan. Oh, semak oh. Semak oh. Aduh. Gemuk lah dia punya lebar-lebar dia punya ni. Buat dah. Sorry lah ada adik-beradik YouTuber kat sini. Ada yang YouTuber. Kita makan kuih suji je. Kita ada premium. Dia bentuk dia macam cream puff. Lepas tu kita ada jeruk. Kita dah makan serawa tadi. Dodol. Tangan sejuk sangat. Nangis. Penting. Minta kamu. Satu, dua, tiga. Memang. Bye. Tengok lebih great kan? Darah tinggi. Rasa cek dengan Kak Sida 6.5 mana?
Nanti dia apa Ian kalau bayar apa bayar mak. Dia tak buka. Jom. Ini depan rumah. Lagi? Alah tak cantik. Jom, pergi sini sekali sikit. Kejap. Kain boleh. Boleh. Apa tak nampak kainnya? Asap-asap. Lagi santai kawan. Zoom kat jauh. Lawa siap dia punya ni. Saya dah ni. Itu bukan ibunya. Ni dia punya. Habiskan lah, tak boleh. Bawa kereta, nak bawa kereta. Alah, sikit lagi. Lagi nak tak? Kau tak dah habiskan? Orang boleh tolong habiskan dia punya. Jadi punya tak nak. Jangan bawa kereta. Oh, ni abang senyum. Masa tu abang apa nama dia? Abang marah. Abang senyum yang hari tu dia datang pas semua dia buat muka asam. Lepas tu lagi tu abang guru lah kakak. Ground cantik. Hello guys, so Kita sekarang tadi kita orang on the way kita pergi orang rumah mak mak. Lepas tu kita dah nampak satu banner ni. Lepas tu Kat depan ni guys. balik kita orang pusing sampai keliling dunia. Inilah banner yang cantik tu. Love tak love? Kita dah nak sampai rumah mak mak. Lagi 2 minit saja. Ibu kata apa kalau ada orang bersedia dia. Abang ni adik ni lah. Orang ni tak baik. Sama betul macam Siti kan? ada tiga. Macam Siti masa kecil. Dah ada satu lah. 7 tahun. Dah 7. Abang. Bukan. Dia ngaji dengan kita ni. Nanti ngaji mak ni baru ambil buku. Juga sambung lagi. Sambung lagi. Jalan kaki abang khusus masa tu. Mak dari sekolah sampai rumah jalan kaki. Ni rumah terbakar. Okey, bersama saya Muhammad Yadi. Di sini rumah yang terbakar pada Belakang bulan 11. sikit lah. Pada bulan 11 rumah yang terbakar. Ni masa baru. Ni wah, ni rumah ni siap je mak duduk. Masa mak nak sewa tu rumahnya tengah dibuat. Sedikit kata-kata. Pernah di sini. Pernah di sini. Mak pernah di sini. 3 tahun ni. Kat rumah ni 3 tahun. Okey. Sedikit kata-kata daripada Puan Nasidah. Ni ruang tamu, ni bilik pertama, bilik kedua. Oh, memang habis terus. Ni 2 pintu. Dia kembang, berkembang. Habis semua tu. Habis tu. Betul-betul dia. Mak abang, kakak. 95 sama 95 lah. Bukan orang datang, memang tak terjual lah pisang aku. Laku. Kan? Semua jenis. Lepas tu cakap, ni lah pisang kan. Salah, yang putih rumput, terus kat pisau, arang melepuh. So kalau aku nolak, lagi astagfirullah. Dia tenang lah. Alah, wes anu. Yang ngomong kayu tu, anu orang bakar kayu tu, kayu kebakar. Oh, ini aku sekolah kaya lah. Sambung-sambung, memang anu disambung-sambung. Abang, anaknya Siti. Mai dah balik belum? Mai dah balik belum? 6:30. Oh. Bisa gerak lagi sedap Maggi. Cukup lah kan cukup. Bagus juga tak? Cukup. Jadi Baik kepalanya. Anu ni dah pula. Oh, dia kata betul sangat dia. Dia jadi tidak ke pelawak. Saya
Saya kat Sarawak pernah mancing. Ha. Dapat ikan kaloi. Ha. Nak bela lah. Jadi letak kat dalam baldi. Bekas kan. Lupa nak bawa masuk dalam rumah. Panas mati. Masa tak ada air. Ada. Oh, ada air. Tapi ni kan airnya sikit kan. Panas nanti. Ini yang kita beli kecil lagi 2 inci. Beli Sekarang sedia. Senang. Ada apa ya cik? Kok kereta banyak sangat tu? Mana? Itu kereta apa? Ni kok kereta banyak sangat tu? Kereta wang ya? Kereta wang. Oh ada tong ni ha. Besar-besar. Anu kelapa. Okey dah. Dia boleh ambil tajam tu. Nak rasa. Tok kelapa. Siapa beneran? Terus tajam pisau ni. Anu tu. Beneran. Ni kalau tak cukup sama tumis, siram bumbunya. Oh. Sebab sama tumis dah habis. Siram tu. Pandai makan budu kan? Pandai makan. Mak betul dengan ketupat. Sikit. Lagi basah. Okey, Mak. Lagi sikit. Nah. Beli lah. Kumbuli. Dia tanya Jun, dia nak sekali tadi. Oh. Dia nak sekali. Tadi yang sampai dulu tadi lihat. Kalau baru balik tadi. Kalau 3 kali buat makan, 3 kali dia datang. Oi, dia buat betul. Dia dah terror lah. Sebab hospital tu dia tak Maknya apa nama dia? Cili sumbat. Cili sumbat. Cili sumbat. Nazri, dia nangis. Kau jangan sakit abah. Kenapa bang? Dia kata. Kalau ikut malam kena tutup. Tak rasa. Saya pun Kasih banyak-banyak. Okey, sekarang kita berada di rumah Paman PE dan kita dah balik. Pam PE tak ada. Pam PE tak ada. Pam PE pergi Sealam guys, hantar anak pergi college. Muka minyak diesel guys. Oh, ya ke? Ya, berjadi. Dapat oli-oli. Mak tunjuk sikit Mak oli-oli. Mak dapat oli-oli. Ni, Mak nak. Kampung ni banyak Melayu. Taman Melayu. itulah jadi wak teringin di Maria rumah Tak wak mahal, tak mahal Wak Jemah satu tu Wak Jemah. Beli kat pasar awal tu. Tapi kat rumah ada 3 set lagi Mak kan? Yang baru. Dulu di pasar. Tapi dah habis raya pula. Okey Dah raya habis masuk hotel. Alhamdulillah. Okey, baik. Apa selamat pergi selamat balik. Ngam-ngam Oh, kita tengah panaskan enjin. InsyaAllah kejap lagi nak berangkat.
makan tengah hari di Bandung Central. Ni mi goreng order. Di Bandung datang pagi. Untuk tu apa? Ada ni Sebab TOS today. Sekarang abang nak try mi Bandung Muo. Macam mana bang rasa dia? Hati ada nasi goreng kampung. Ada mi Bandung Muo. Kita buat order sate kan? Sedap. Nasi goreng, nasi goreng ayam. Nak tengah makan Bandung Muo. Ada sate. Kita makan nasi goreng. Goreng betul ah. Mana farm dia ni macam ni. Allah, semut. Halo miau. Dah di rumah kan tengok ada kat dia. Abang, kalau maklum ditanya makan pun tak ingat. Mati ya lah ni kamu. Tengok nanti Pak. Terus Air kuning. Air kenis mandi. Yang ni tak tahulah. Dari tadi dia main WWE dengan budak kecil ni. Yang ni terlalu aktif yang putih. Kaki kena serang. Dia kena serang dari dua arah. Daripada atas dan juga daripada bawah. Jalan selamatkan dia guys. Guys, selamatkan dia guys. Makan rancak. Wow, ada scene terbalik-terbalik yang cerita tak ambil tadi. Dah, Mama Anas. Dia belajar kat Mesir, kat tempat masjid. Anas tu ialah tempat Saya tipu. Capak. Alif-alif 15 Kelantan kebetulan. Sekarang kita berada di rumah Wak Encum. Sebelum basis Nasi goreng, ni gorengan. mi goreng, I rate 10 over 10. boleh kenangan lah. Walaupun sebenarnya dah ada duit. Dia sama. Bapak Long kan. Pasal apa? Abang kau yang kurang bawa datang. Kalau abang kau rajin datang tak ada masalah. Terima kasih banyak Manjilan. Okey, gue mandi. Sini boleh je. Lawa dia punya background. Gelap dah tapi. Itu Pas ni macam kurang study ya. Hati-hati. Tak tahu.